الصلاة خير من النوم. Setiap insan mencari tempat untuk kembali. Bagi sesetengah orang, masjid bukan sekadar tempat beribadah, tetapi rumah kedua mereka. Masjid, rumah Allah, tempat di mana hati-hati yang resah mencari ketenangan. Ada yang datang untuk solat, ada yang datang untuk bertafakur, dan ada juga yang datang untuk mengakhiri perjalanan hidup mereka di sini. Dalam kehidupan, kita semua mencari tempat untuk pulang. Ada yang pulang ke rumah setelah seharian bekerja, ada yang pulang ke pangkuan keluarga setelah bertahun merantau. Namun, ada satu tempat yang sering kita lupakan sebagai rumah: masjid. Bagi sesetengah orang, masjid hanyalah tempat persinggahan. Datang saat perlu, pergi saat mahu. Tapi bagi insan terpilih, inilah rumah terakhir mereka. Tempat di mana mereka menghabiskan sisa usia. Tempat di mana perjalanan mereka benar-benar berakhir. Kalau kita tengok kat masjid ni ramai yang habiskan masa dia duduk kat masjid. Ada yang solat, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Banyaklah kalau kita tengok. Maksud setengah dia orang tu ibarat buat ibadah macam persediaan nak jumpa dengan Allah SWT. Kan? Kalau kita tengoklah betul-betul, masjid ni ialah sebagai pusat kehidupan tu sendiri. Persinggahan orang nak sebelum nak jumpa Allah SWT. Ada kadang-kadang tu setengah orang masjid ni jadi persinggahan terakhir untuk dia orang sebelum dia orang dengan ilahi itu sendiri. Betul. Masjid ni rumah Allah, tempat persinggahan umat Islam untuk menunaikan ibadah. Dan juga untuk hati-hati yang nak cari ketenangan. Jadi saya setujulah di mana rumah Allah ni tempat untuk insan, sebagai tempat untuk seseorang insan tu untuk persinggahan terakhir dia. Setiap langkah yang menjejak lantai masjid ini membawa makna. Ada yang datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ada yang datang dengan hati yang sedang diuji. Jom masuk dalam. Kita nak syukur dah ni. Dan ada yang datang dengan hati yang sedang mencari jawapan, mencari ketenangan, mencari Tuhan. Di sinilah mereka sujud, di sinilah mereka mengangkat tangan berdoa, dan di sinilah air mata mereka mengalir, air mata penyesalan, air mata keinsafan, air mata yang memohon keampunan dari Yang Maha Esa. Ada yang datang ke masjid ini sejak muda, ada yang baru menemui jalannya ketika usia sudah senja. Tapi setiap mereka berkongsi satu impian, untuk menutup mata dalam keadaan yang paling indah, dalam keadaan yang paling suci. Mereka ingin di sini dalam rumah Allah.